Tanya rencana tak nak pelihara lidah tu baik tak mupat. Ya, lidah katanya baik ruh mupat. Lidah katanya baik ruh pegah haba yang hana penting. Ya, haba yang hana faedah ke akhirat. Nyan tiban cara berpelihara lidah daripada mupat dan daripada fudul, mesti betapa lazim lidah katanya dengan iem. Kan tak pilih haba yang kan mupat, kan tak pilih haba yang fudul baik tak pegah katanya. Putra zib lazim lidah iem. Nyan menyata pelazim lidah katanya tapi mesti lidah katanya untuk iem. Nya insyaallah terpelihara lidah daripada mupat dan terpelihara daripada kalam-kalam yang hana berfaedah.